Alif ada dekat Pantai Miami lah. Pantai Miami. Beli jagung lah. Tengok lah jagung bakar ke, jagung rebus ke, jagung tiga rasa. Jadi kita try kat sini Pantai Miami. Best lah. Kios ni buka 12.30 hari sampai 6 petang. Hari Khamis katanya tutup. Siapkan lah jagung. Ini jagung cup lah. Jagung rebus lah guys. Jagung rebus. Ini jagung cup. Jagung cup macam ni guys. Okay. Okay, letak ada campur tu sikit dan susu. Okay, ini jagung rebus. Boleh pilih lah nak pedas ke nak manis, letak susu jugalah guys. Harga lah. Satu cup ni RM5 lah. Jagung rebus tadi pun RM5 juga. Okay. Macam biasa jagung kak kan, dia masin sikit dan manis-manis lah. Walaupun jagung kak rebus, memang rasa jagung rebus lah. Apa sedap lah. Ada rasa manis, masin dan berlemak lah. Alright. Best lah makan sambil melihat semua orang melepak-lepak kat sini, beriadah guys lah. Okay. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Thanks for watching. Assalamualaikum.